Okey, dia tu hari hujan guys. Okey, saya tok kita kat makai. Hari hujan kucing. Every day is raining lah kucing. Okey. Saya tok kita kat area Padungan. Untuk video tadi edit tok. Kita kat makai chicken mushroom. Di satu tempat area Padungan. Kedai tok. Cing Kolo Mukanging nama kedai. Okey, saya tok 8 hari bulan. On the 8th of January, dalam lagi Chinese New Year, si pacai dengan dalam lagi orang puasa ke, start lah awal tahun. Hujan pun dah reda, celap benua celap, yang hotel apa nemu Grand Hotel Grand Continental. Okay, so kita akan untuk first kita mesti bisik hicap ngau cabai as usual. So kita pakai area tu, yang best area tu. Alright, so kita check chicken mushroom. Simple food hari hujan kita tu. Alright, stay tuned guys. Okay guys, macam biasa tu air favorite aku, Thai tea. Thai tea tu nama best. Thai tea namanya. Thai tea. Steady lah. Air favorite aku tu. Manis-manis, sedap-sedap. Steady lah cuaca lemai tu. Jam dia tu pukul berapa? Pukul 6 lemai. Malam tadi teruk 16 hero di kaca sini. Malam tu rock night. So standby rock night. Malam tu kita ngeruak. Okay, kita ngeruak dulu geng. So pakai cabai dulu geng. Okay. Alright, steady lah. Okay kan, kita ngirup sup dulu. Kita bisa sup hati. Sup hati ya, sup hati. Hati yang terluka. Maklumlah hujan-hujan, pala hangover. So jatuh kita erop sup dulu. Sup. Kita bisa sayur tu. Itu namanya sayur apa namanya sayur kacang lenil masak belacan. Sayur satu selalunya aku order yang garlic masak belacan tu, masak belacan tu. Sambal dia guna sambal belacan ni, dia tahan first time. Kita bisa ayam, lepas tu kita bisa ayam mushroom chicken. Okay, nak Thai ayam mushroom chicken mushroom tu Thai. Kita sup dulu. Sup. Okay geng. Chicken mushroom kita dah Thai. Chicken mushroom yang mesti mushroom tu. Kulit-kulitnya dia panas geng. Let's try the chicken mushroom. Nasi lah, dia panas. Mushroom ya, dimasak dalam pot. Macam masak kat kampung. Sedap. Dia campur halia dan mushroom. Yummy geng. Sedap. Macam masakan kampung dia selalu memikul tu. Tak? Dan belacan lagi tak? Sedap. Jom. Sedap. Chicken mushroom. Maaf dia. Kabur pula. Sama. Tahu.
Sudah best lah. Biasa aku ada garlic. Tapi aku suka garlic lah sebenarnya. Berbanding belacan. Tapi belacan sedap lah. Cara masakan kampung kan. So, ada tahu. Ya. Ada hujan tu. Panas-panas sup-sup memang power. Sedap. Tahu. Mushroom. Mayau mushroom lah buah. Okey, mamam dulu. Sedap. Okey geng, settle dah kita makai tadi. Hari start hujan baru geng. Hujan lagi. Okay, so thank you for watching. Kita visit tempat makan-makan best Sila aku sharing lah. So kali itu kita makan ayam mushroom atau mushroom chicken. Best. Okay tu, dia resep bakoni keluar tu. Dia nak view, hujan betul best. Alright, so jangan lupa subscribe, like, comment dan share ke vlog. Kita tu pun dah jarang-jarang ngadu konten, busy. Tambahan lagi FB Pro dia tu. Kacau main FB, dan kacau habis. FB Pro, TikTok dia tu dah down limit. Orang dia tu gagal dengan FB Pro. Tapi aku dah ada gagal bilang FB Pro lah ban. Dari dulu-dulu memang dah aku selalu do posting. Daripada mula-mula tahun 2000 berapa? 2015 kah? FB tu, Facebook 2008 kah? Ingat tu. 2004. Dulu-dulu nak Friendster. Dia tu FB. Orang kena Friendster yang memang sezaman lah kita itu. Kena Friendster. Okay, dia tu FB Pro. So, santai-santai je lah. Untuk mereka yang benda monetize untuk editor, teruskanlah. Santai-santai je, jangan pressure, jangan stress. Ada stress agak editor, okay? Relax je, okay? So that's all untuk hari tu. Akan ada vlog hari hujan, kita santai makan chicken mushroom di Jalan Perungan. Kedai namanya Cui Chong Wei. Alright, okay. See you guys the next video. Semoga hari anda 2026 tahun untuk memberikan sesuatu sukses untuk anda semua. Okay? See you guys. Jumpa di next video. Akan ada vlog. Bye bye.